Lepas initial tu tengoklah initial ni dah berapa kali versi dia. Kalau baru satu letak 01. Versi je tu. Identify lah projek ni, program ni apa dia. Nak identify program ni apa dia. First stage ke, second stage ke. Komen kedua ke. Lepas tu dash tarikh pembikinan dia tu tarikh initial 01. Ni ambil ayak ni. Oh dah. Lampi mah dia. Hari udah. Tekak kalau dah. Okay, 16 Oktober. Contohlah dia ni. Hak budak tu cerita dia. Tu kata cerdik tak lebih. Dah hampir buat, hang diam je dah. Ni dia pergi layak kita, layak nak pergi dalam kabut. Ingat dia bodoh. Dapat tu dia kita pun fikir satu. Oh, dia ni satu. Ni SPRM, okey baik. Kita tengok okey, yang ni 3 ni polis, yang ni 3 ni pergi agensi apa ni tribunal ni kan. Dia kita tong, betul. Tu kata dia bodoh, dia pergi bagi bahan bukti. Tu orang kata lebih cerdik lantak dia. Kan? Kira baik. Sebab tu dia tak mau tu. Yang tu kalau ikut tu dia dipanggil apa tu tajuk file besok lah. Dia nak kena improper. Tahu tak? Memang JKR dia macam tu. Dia praktis memang macam tu. Dia nak semua improper. Termasuk file naming tu. Dia memang depa ada standard depa sebab apa? Ini masuk skala kan? Masuk report skala. Ini tak kot. Oh, tak lah. Setengah-tengah tu dia kalau federal baru masuk skala. Oh, yang ni state dia. Ini state. Oh, state dah. Okay, baik-baik. Ya. So selesai nama. Habis dah. Kira checklist satu tu habis dah lah. Okay, ni untuk F lah ni. F. Dia selesai lah. Okay. Kan. Okay, baik. Okay, sekarang ni kita pergi checklist nombor 2 pula. Buat breakdown structure ni dia kata apa? Breakdown tak lengkap. Tiada kerja di bawah apa ni? WPS dengan WKP. Oh. Buka semua tu. Buat semua maksudnya? Semua tu outline. Pergi dekat tu view. View. Nampak ada outline tu. Nampak? All subtask. Apa? Oh, WPS dengan WPS dengan apa W? WKP. Oh, proporsional dengan apa ni ya? Proporsional dengan apa ni wang sementara. Wang kos prima dengan wang salah. Sementara. Proportional sum dengan apa ni? PC sum. Kita try bawah kali tak? Tengok bawah kali. Paling last. More highlight. Dalam BQ ada? Dalam BQ item 2 ni. Okey, dia ada komen dalam PC sum ni dia ada electrical work. Okey. So kami dah masukkan item electrical dalam work program lah. Okey, tak apa. Kita pergi dulu kat bahagian elektrik tak nak tengok. Salah. Kita buat benda sesat dah ni. Pergi dekat cladding tu. Cladding ya. Yang ni yang amended ke? Asal ambil amended. Tapi ni dah yang elektrik tu. Ada ni installation elektrik conduit ada. Sat lah. Okey, sat lah ni. PC sum ni dah lantik belum? Belum ni. Tak boleh Dah dia pun suruh. Apa dia? Dia pun suruh masuk kan walaupun tak lantik. Memang boleh masuk. Tapi bayaran dia tak boleh letak. Planning date, duration tak boleh. Ada dia pun kata bubuh dulu. Nanti kami tahu bila nak lantik. Kalau macam tu dia akan efek. Memang akan efek. Harga pun dia pun suruh bubuh. Dia macam ni lah kan. Dia macam ni kan. Kereta tu bawa untuk keluarga kita lah. Siapa nak pergi bawa janda sebelah rumah? Beban lah. Apa benefit
Aku buat janda tu, kalau kata boleh malam-malam balas kat tak apa. Ha? Ibarat ni tu nak tengok. Dia pergi tanggung beban orang buat apa. Dia pun minta dalam mesyuarat baru ni, komen dah, WPS dengan WKP tak ada dalam program. Financial pun kena masuk juga. Tak apa, financial boleh masuk, tak apa, tapi tu duration beban dia kena jadi. Cuma depa nak tahu milestone. Kalau hangpa tak masuk dalam program ni, kami pun tak tahu bila kerja depa nak mula. Kami nak latih pun susah.